Saya ni seorang panah barang, lagu mana cara nak hilangkan sifat panah barang, bercakap lembut. Lagu mana? Belajar. Kita ni pongoh ni kena belajar. Jangan salah kata kedai Tuhan. Jangan salah kata Tuhan. Ngaku gak kita duk ikut nafsu kita. Belajar kata saya yang jahat, saya yang backing sebenar. Belajar selu-selu kita ni. Nak marah ketas setara mana belajar. Belajar. Nak marah ketas. Ya Allah ya Tuhanku, sabar. Budak ni Masya Allah, anak ambo rajinnya berjuru wali-wali Tuhan. Nak marah kok bini. Ya Allah bini ambo solehnya, solehahnya wali Allah Ta'ala. Ya Allah. Ambo piti 100 lah nak marah ketas tu. Belajar kecek lagu tu. Dah kita dah ajar sopo serana sepak teraja. Ingat lelaki kalau sekali saja dia ajar akak tangan kepada perempuan, dia akan rasa lebih rengeh dah bila-bila. Jangan aja. Nak marah ketas setara mana pakai boxing itu sepak. Batek tiapi gak patok. Pop. Baru tahu setara mana ni. Ni dok sepak bini. Tiba-tiba apa awak lagu ni memang saya tak boleh kontrol. Tak boleh kontrol. Patut tak dosa demo. Demo nak jawab dengan tu lagu tu. Semua demo kata bini apa semua sebeli luar kawalan saya ya Allah ya Tuhanku. Rasa jodoh ke gitu? Rasa lepas dengan Tuhan ke dak? Kita kecek kasar dok sopo serana kau orang. Tak boleh maaf ya Allah Tuhanku. Ambo memang style lagu ni dah memang kejadian ambo dah. Mung sedak kecek bisa pada aku pula kata Tuhan. Mu tak pernah beki nafsumu. Nabi tegur orang jangan dok marah. Kalau Nabi kata dia tak boleh nak beki dah muka perangai dia marah biar ke dia lah. Perangai kata baik orang. Apa-apa dah Nabi kata la tardak, jangan marah. Sikit. Boleh pahala kita belajar jadi tak marah ni.